Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah tak you all rasa uh, orang semua negatif? Siapa rasa orang semua negatif? Kenapalah orang negatif sangat ya? Kenapalah berita yang disampaikan tu semua menyusahkan hati saya? Buat susah aja. Siapa rasa macam tu? Dan siapa rasa, aku sendiri pun sangat negatif. Penuh dengan fikiran negatif, tak boleh kawal. Fikir macam tu, fikir macam tu, fikir macam tu. So, tajuk kita kenapa orang negatif. So, cuba you kata, kenapa orang negatif ya? Tambah. Sebab saya pun negatif. Tulis. Kenapa orang negatif ya? Sebab saya pun negatif. Siapa yang first time kat sini? Boleh nak sebut nama dia kalau disebut. Siapa first time tulis 1. Okey. Dan pernah tak kita sendiri betul aku negatif, betul aku pun negatif, rasa menyampah, rasa dengki, rasa benci, rasa cuak, rasa malas. Malasnya selengah nak procrastinate. Siapa rasa macam tu? Dan siapa di sini merasa banyak sangat overthinking, payah ambil tindakan? Ya ke? Boleh ke? Siapa rasa macam tu? Pernah tak you all alami overthinking? Pusing dan nak ambil tindakan. Kejap lagi lah, tengok dulu. Kejap lagi, tengok dulu. Siapa setuju dengan statement tu? Saya kata orang negatif sebab saya pun negatif. Siapa rasa ambil tanggungjawab tu? Okey, baik. Siapa di sini percaya? Okey, boleh nak tanya, you all punya riset negatif berapa tahun dah? Cuba cerita, berapa tahun? Berapa tahun? Oh, siapa yang first time tu? Siapa first time tulis 1 ya? Darwish Ija. Oh, thank you, welcome. Welcome ya. Thank you tahu siapa yang share ya. Bodoh cak tahniah lah. Hari Ahad ni selalunya orang lepas sahur, lepas subuh tidur. Tapi orang yang berjaya selalu the morning person. Dan kalau kita menang morning kita menang the whole day. Waktu ni macam kepala unta you all. You put the unta in the correct direction, the whole body of the unta follow. Ni kata-kata ulama. Dah lama negatif. You all percaya tak? Kalau boleh cakap, minda negatif boleh reset dengan mudah. Siapa percaya? Ada orang dari UKK kat channel Tendang Bunda tu, dekat QR code tu, ada orang mereka siapa si negatif dan Bonda telah buat satu teknik pada you all, tiba-tiba you all hilang. Siapa rasa macam tu? Siapa? Siapa di sini? Farahin dari kecil dah ada. Aznon Omar, first time. Wow, macam dapat tu? Ada orang share ke? Masya Allah. Percaya, siapa yang dah alami dengan teknik rekod Bonda, tiba-tiba negatif jadi positif? Siapa? Berapa orang kat tangan? Komen kat sini. Komen kat sini. Wah, Sarina dia tag Captain Ramli Hanafiah. Apa berlaku Farahin? Best tak? Okay. So kejap lagi, siapa nak Bonda buat reset ni dekat dalam channel Tenang? Siapa nak? Siapa nak Bonda reset dia punya ni kejap lagi? Okay. So bila Bonda kata reset, ialah Bonda nak tukar pattern you all yang negatif tu kepada positif. Siapa nak angkat tangan? Okay. Itu panggil reset minda, tapi dalam Islam dia panggil husnuzon, sangka baik pada Allah. Selama ni kita negatif sebab sangka buruk pada Allah, sangka buruk pada orang. Siapa yang dah alaminya? Okay. So hari ni Bonda nak ajar you 5 teknik. Okay, Bonda akan buat 5 teknik ni dan hanya kalau ramai yang first time, kata dia first time, sebab pelajar-pelajar di channel Tenang dah ramai, dah banyak ilmu pada Bonda. So siapa di sini ramai yang first time dan nak join, maka Bonda akan beri 5 tips. Siapa nak? Siapa nak Bonda beri? Dah masuk belum dalam channel Aznon? Siapa yang dah masuk, dan Zata akan keep track berapa orang
yang dah masuk. Kalau lebih pada 100 orang masuk dalam tu, bonda terus buat. Zata keep track, tengok berapa orang masuk. Masuk community self-love ya. Dan juga Norazlina nak, satu nak, okey. Okay, sementara you all scan code, bonda akan nak beri beberapa fakta saintifik. Okay. Baik. Dari segi sains ya, you all. Sains ya, 80% fikiran manusia adalah negatif. Sebab tu jangan malu kalau you all negatif. Tulis, 80% fikiran manusia adalah negatif. Siapa selega? Ya Allah. So kalau you scan, bonda akan beri on 49 record yang program terus dekat channel Tenang Bonda. Kalau belum cukup 100, tak apa, kita buat lain kali. Okey. Kalau belum kurang, cukup tak apa, mungkin you belum bersedia nak record lagi. Tak apa, kalau nak terus dalam negatif, teruskan. So tak perlu bonda record you all. Tapi bonda nak beri fakta lah, okey. 80% fikiran manusia adalah negatif. Tulis. Oh, kenapa? Sebab memang Allah jadikan kita, otak kita dipanggil negativity bias. Memang otak akan bias negatif. Sebab apa? Kita kena selamat. Jangan percaya ke orang semua tak betul. Memang 80%. So kalau kita dah tahu benda ni dan kita tidak ubah, kita ikut pattern tu, sebenarnya pattern tu Allah buat untuk kita protect daripada bahaya. Tapi kalau kita sentiasa rasa bahaya, maka kita ulang-ulang jadi highway laju. Automatic negative thoughts, ANT atau N semua. Automatic negative thoughts. Dan kita satu hari ada 60,000 thoughts. Dan you tahu tak, orang yang tak reset negatif ni, fikiran negatif dia semalam, hari ni dia buat benda yang sama. Ulang. Sebab itu hidup kita tak berubah daripada umur 7 tahun sampai 57 tahun. 50 tahun sama aja fikiran dia. Okay, so siapa nak 49 record secara percuma yang nilainya RM5,000, 49 record ni, bayangkan berapa you all nak jumpa orang, nak pergi terapi, nak makan ubat macam-macam, nak jadikan negatif pada positif. Sekarang kita makan ubat cuma nak buang simptom. Anxiety lah, depresi, makan ubat, buang simptom tapi tak bahagia. Ini kita nak record minda, reprogram minda ni. So, sebenarnya nilai lebih pada 5,000. Dari segi kita sedang mencatat kehidupan masa depan kita dengan blueprint yang baru. Kod masuk dalam komputer kan, coding. Kau buat coding. Kita dah lama dah coding negatif. So nak buang kod negatif, nak masuk positif. Sebab bulan puasa ni kita nak buat baik kan, apa kita buat semua dapat pahala besar. Kita sedang bersedia nak masuk 10 malam terakhir. So kalau duduk negatif lagi dengan orang, dengan diri sendiri, dengan suasana, dengan anak, dengan mertua, dengan menantu, dengan suami, dengan ipar, dengan pembantu, dengan pekerja, dengan bos. Ya Allah, you all nak puasa macam mana? Macam mana nak jumpa Lailatul Qadar kalau hati kotor? Baik, so nak beritahu, bila kita negatif macam ni, maka bonda nak kenalkan satu konsep dipanggil neuroplasticity. Neuroplasticity maknanya otak kita boleh form connection yang baru untuk menentukan, to tell you all bahawa kita punya minda ni boleh reprogram. Macam you all record lagu salah. Tengok tak you all, CD, ingat siapa CD? Macam tu record kan? Dia main lagu yang sama, sama, aku nyampah, aku benci, aku dengki, aku tak suka orang, semua orang tak bagus, aku tak ada apa-apa, orang boleh, aku tak, semua in the voice ni. Suami tak sayang aku, mak mertua bukan menentu pilihan, anak aku degil, zaman sekarang susah, remaja, ekonomi susah, dunia dah bahaya, orang semua all recording. So, apa benda nak buat pada all, boleh ambil satu pin, cerak. Apa jadi pada record yang cala. Boleh main tak lagi lagu tu? Best tak metafora ni Zata? Siapa di sini rasa aku tak cukup bagus, angkat tangan. Sebab tu Noraini, bila you bipolar tu, kita dah scratch habis. 14 tahun bipolar, tiba-tiba tak makan ubat. Bonda pun heran. Bonda seorang doktor perubatan, Bonda tahu. Bonda buat psychiatry. Masa dulu Bonda posting tahu medical student, Bonda dapat best student psychiatry. Bahagian ilmu jiwa, Bonda dapat best student. Sampai dijemput oleh Professor Haq. Please come into psychiatry, you are so good. Tapi Bonda tak ada. So Bonda tahu ilmu tu.
Sekretari bidang doktor pakar yang merawat penyakit jiwa. Tapi bonda nak fokus pada kebahagiaan, ketenangan, kegembiraan. Sebab orang masuk syurga orang yang mukmin, orang takwa. So kalau kita ada sakit, kita cuma tak sakit, tak best, kita nak sihat. You nak mana? Nak tak sakit ke nak sihat? Itulah riset minda yang boleh buat. Sangka baik pada Allah, ilmu sedar diri, ilmu sangka baik. ISB, ISD. Itu bonda dia riset. Okay. So siapa saya? Aku tak cukup bagus. Baik. Satu lagi, mesti aku gagal ni. Mesti aku gagal ni. Mesti aku gagal ni. Kemudian, rezeki aku ni taklah macam orang. Orang semua lancar, aku ni payah. Siapa suka macam tu? Betul tak you all? You buat macam ni bertahun-tahun. Tak ubah-ubah. Bertahun-tahun. Betul tak hidup you all masih merana? Badan tak sihat, ada gastrik, ada GERD, ada eczema, ada rambut gugur, rambut cepat uban, badan gemuk, constipation, diarrhea, irritable bowel syndrome, IBS macam-macam lah. Masuk ward, keluar ward, lelah. Tiap-tiap 2 bulan ambil MC. Satu. Lepas tu perkahwinan tak bahagia pula. Suami ada orang lain, suami tak peduli, suami pukul, suami tak beri nafkah. Mak mertua tak suka, mak mertua marah, ipar dua toksik, anak pula degil, anak lari pada rumah, anak tak suka, menantu tak peduli, cucu degil. Lepas tu kerja tak menjadi, bisnes tak menjadi, bisnes bankrupt, buat kuih tak laku, buat kuih basi. Duit tak ada, berhutang sana, berhutang sini, kena kejar alung, letih, tak mampu. Siapa macam tu? So, siapa nak teruskan, silakan. Jangan scan. Jangan scan you all. Please don't scan. Sebab siapa yang konsisten dalam scan tu akan dapat ikut tu. So, kalau tak cukup 100 orang, kita tak buatlah secara percuma, kelas bernilai RM5,000. Okey. So, dari segi Islam ni apa? Allah berfirman dalam hadis qudsi, aku seperti sangkaan hamba-Ku. You sangka apa pada Allah? So, kalau hidup kita payah, maknanya kita sangka buruk pada Allah, pada diri, pada orang, pada dunia. Buat macam ni. Kalau hidup payah, maknanya saya sangka buruk pada Allah, pada diri, pada orang, pada suasana. Patutlah hidup saya susah. Sebab Allah akan beri apa kita sangka. Contohnya jumpa orang. Dia tu kedekut tau. Memang tak beri duit. Tapi jumpa orang. Ya Allah, dia tu sangat pemurah kan? You all tahu tak? When you all tengok sesuatu, you fikir macam tu. Energi, fikiran, sangkaan you all tu sampai pada orang tu. Nanti akan keluar kebaikan dia. Kebaikan kita akan menjemput kebaikan orang sebut. Kebaikan hati saya akan menjemput kebaikan orang. Kalau saya pemurah, saya akan dapatkan keluarkan sifat pemurah daripada orang lain. Kalau saya toksik, saya akan keluarkan sifat toksik pada orang lain. Ya Allah, jadi selama ni hidup aku toksik sebab aku toksik. Toksik, ada toksik, beri toksik, dapat toksik. Ada baik, beri baik, dapat baik. Siapa rasa aha moment? Kan? You nak yang mana? Okey, so contohnya, kan? So, boleh nak beri 5 teknik ni. Semua tarik nafas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku buang segala syaitan dalam diriku. Tarik nafas. Aku sedut ketenangan, kebahagiaan, ketakwaan, kebaikan, kecerdikan. Aku buang segala kesombongan, kedengkian, kemalasan, kelengahan, keburukan dalam diriku. Tarik nafas. Saya sedut ketenangan, kebahagiaan, ketakwaan, kebaikan. Buang. Saya buang segala kesombongan, kedengkian, kemalasan, kelengahan, keburukan. Sebab Zata, bonda ada satu rekod untuk orang yang malas. Ada tak orang malas kat sini? Nak tahu siapa malas? Tengok duit. Duit tak ada memang malas. Betul tak? Tapi tak semestinya kerja kuat dapat duit tau. Ada orang dia kerja kuat tapi hati negatif. Badan usaha nak kuat, hati kotor, tak dapat juga duit. Ni adalah hati kotor Zata, malas pula. La ilaha illallah. Ya. Lepas jadi peminta. Semua kereta rosak minta tolong orang, bateri rosak minta tolong orang, anak masuk universiti minta tolong je. Jadi pengemis.
pengemis cinta, pengemis semualah. Siapa malas angkat tangan? Malas kongsi, malas share, malas kan? Malas. Sebab dia malas mendapat syurga. Malas mendapat redha Allah. Malas mendapat Lailatul Qadar. Malas mendapat suami sayang. Malas mendapat kebahagiaan. Siapa tulis? Saya malas nak dapat kebahagiaan. Saya malas nak masuk community self-love. Saya malas. Tapi saya rajin mengumpat. Saya rajin merengut. Siapa kata macam tu? Siapa berani sebut macam tu? So siapa nak belajar 5 langkah ni? Dah berapa orang masuk? Siapa yang tak dapat, tak dengar tu, taubat. Taubat. Sebab dosa akan mencegah you dapat kebaikan. Tulis. Jika saya payah dapat kebaikan, makna banyak dosa. Tulis. Macam semalam yang latest ikut yang Bonda share semalam dekat UKK tu, Masya Allah. Record ni kalau orang yang tak pernah buat, dia macam kalau dulu kita selalu dengar healing kan. Healing tu pada saya proses dia sedikit perlahan berbanding record ni bila dengar Bonda terus macam dia activate tau. Dia macam reframe. Dia macam sebelum ni saya ada limiting belief. Contohlah limiting belief saya sebab orang body shaming saya. Tapi lepas dengar Bonda bagi limiting bagi record body shaming Bonda, terus saya rasa macam saya I'm good enough. Dan Bonda tak ada dah rasa macam saya seperti apa yang orang cakap kata kat saya masa saya kecil-kecil dulu. Terus hilang. Lepas tu macam magic Bonda. Macam tak ada apa-apa pun. Sebenarnya apa orang cakap tu sebenarnya tak beri kesan pun sebenarnya. Kalau kita punya minda ni pandai untuk berikut. Bulletproof. Lepas tu macam sekarang ni kalau saya ada benda-benda, kalau dulu ada benda yang trigger saya terus macam down. Tapi sekarang bila benda yang sama lalu dekat saya dah tak rasa apa-apa. Macam bulletproof orang cakap. Macam ada perisai pakai baju besi. Dahsyat. Masya Allah. Dahsyat. And benda tu, Bonda buat record tu tak lama pun. Satu rakaman record tu dalam 8 minit. So masalah Zata mungkin 30-40 tahun hilang dalam masa 8 minit kan kelakar. Macam Bonda buat mata orang lah. Bonda buat mata orang masak pakai spek tebal 1000. 38 tahun. Tiba-tiba baring atas tu Bonda buat 7 minit ke 8 minit siap. Bangun nangis. 4 jam. Macam tu lah ya Allah. Itu dia panggil ilmu yang Allah beri. Sebab tu kalau kita hidup dalam magic ni, dia panggil Allah lipat waktu. Yang kena buat orang kerja 10 tahun nak dapat gaji macam tu, kita sebulan dapat. Siapa tak nak? Sebab Allah kun fayakun. Dan kita jadi sifat la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kan? Itulah. Okay, thank you ya. Okay, so nak ke 5 langkah ke tak payahlah kot dah. Bonda dekat dalam UKK dah meningkat dah ni Bonda. Dah berapa? Dah ada 319 yang live sekarang. Dah masuk pun dah naik kepada kita ada 60 orang dah. 60 lebih ya? Okay, baik. Okay, so Bonda akan beri 5 langkah tu ya. Tapi kalau the actual record tu, you akan dapat beli masuk dalam channel tenang ya. Bonda nak mula dekat channel tu dalam lagi 20 minit lagi. Lepas ni bye-bye, Bonda pukul 8 bye-bye. Bonda ada family event. Bonda sedang belajar dengan motivator daripada Amerika. Berapa ribu Bonda bayar. So Bonda nak teruskan training. So Bonda pun training. So kita nak pergi mana ni? Pagi-pagi ni nak habis masa kat mana? Nak scroll IG orang, tengok orang hidup kehidupan, tengok lakonan-lakonan manusia pura-pura. Tulis ni. Tulis semua. Kenapa saya stres? Sebab saya tengok orang punya update kat status, semua tu highlight real hidup dia. Saya banding dengan hidup saya yang biasa ni. Saya banding muka dia, muka saya bangun tidur dengan muka dia makeup, panggil makeup artis bayar 500. Lepas tu buat reel sekejap gitu kita jalan dengan anak dia. Lepas ambil gambar, tolak anak. Senyum lagi. Dengan suami pula ambil gambar baju raya. Kan? Tulis. Posting media sosial dash pura-pura. Tulis. Posting media sosial dash pura-pura.
Tapi kau nak ambil gambar raya dalam family, WhatsApp family, bolehlah semain raya. But don't have to show you all. Siapa rasa deep? So siapa nak belajar 5 teknik ni? Okay. Siapa rasa deep? Okay. 4 orang lagi masuk. Okay, bersedia Udah bagi 20 minit saja, lepas tu bye-bye. Ya. Ada nak ambil baju matching-matching, duit tak ada pun nak juga beli matching-matching. Kita akan fokus belanja duit baju raya untuk orang tengok, tapi kita tidak akan spend untuk ilmu, untuk membahagiakan dunia kita, dunia akhirat. Maknanya kita sayang ke benci diri kita, Zata? Zata, kita belanja baju, atau dia panggil gini, manusia banyak beli barang yang dia tak perlu dengan duit yang dia tak ada untuk tunjuk kepada orang dia tak suka. Tulis. Orang negatif, dia beli barang tak perlu dengan duit yang dia tak ada untuk tunjuk pada orang dia tak suka. Pedih tak? Planting benda. Naknya tunjuk, naknya nampak. Belilah beg mahal-mahal. Tetapi ilmu sedar diri, ilmu sangka baik, ilmu rekod, ilmu resep minda, celik hati, yang insya Allah buat dia tenang, bahagia, gembira dengan diri sendiri. Dia menang dengan diri dia, dengan Allah. Lepas tu dia menang dengan keluarga, dengan anak-anak dia, anak cucu. Lepas tu senang menang dengan bisnes dia. So siapa yang jaga 5 perkara, iaitu kesihatan, ilmu, emosi, ibadah dengan Allah dan akhlak baik, menang 5 perkara. Bila menang 5 ni, akan menang perkahwinan, menang parenting, menang dengan social interaction kita. Pergi mana-mana, jamuan raya, balik raya, kampung raya, happy aja. Siapa menang ni memang bisnes akan maju, duit akan banyak you all. Duit kejar you. Siapa nak duit kejar? Siapa nak belajar ilmu kaya dengan Buddha? Siapa nak belajar ilmu kaya dengan Buddha? Buddha dah ada ilmu kaya tu. Siapa nak belajar? Kan? So kalau dah duit banyak, apa jadi kualiti hidup kita? Rumah best, kereta best, makanan best, suplemen best, tempat tidur best, katil best, baju tidur best, semua best. Mampu? Dan bila jadi orang kaya dan berilmu, ilmu menyebabkan kita kaya, maka dengan ilmu akhirat tu, kaya kita tu jadi orang yang paling patut diiri hati. Kita hanya iri hati pada orang kaya yang berilmu. Sebab apa? Dahlah dia kaya, bahagia di dunia. Dia guna pula duit dia tu untuk akhirat. Dia di syurga di dunia, syurga di akhirat. Tak nak ke? Orang keempat, tak ada ilmu, tak ada harta. Dahlah ilmu tak ada, tak nak scan channel tenang, nak masuk channel yang teruk. Dia teruk semua dia tengok scroll. Yang tenang tak ada. Jangan masuk. Mereka ni duit tak ada, ilmu tak ada. Mereka akan dengki pada orang yang ada ilmu, ada harta, tak ada ilmu. Orang yang posting media sosial, tunjuk sana, tunjuk sini, dia tiba bercerai. Kan? Orang yang ada harta tapi tak ada ilmu. So orang yang nombor 4 ni, dia akan dengki pada orang yang ada harta. Kalau aku ada duit macam tu, aku nak maksiat macam dia. Aku nak show off dia. Aku nak upload reel banyak-banyak rumah aku baru siap. Pedih tak? Okay, kita nak jadi orang macam mana you all? Okay. So, boleh nak beri 3 teknik, ada 5 teknik tu sekarang. Yang pertama, kita sedar. Sedar diri you all. Ida. Awareness, sedar. Intention, niat. D, doa. Dan A, action. Okay. Yang kedua, so soalan kita dia kalau you kata gini, kenapa aku selalu gagal ya? Tukar. Bagaimana aku boleh berjaya dengan izin Allah ya? Oh, kenapa aku ni selalu berjaya dengan izin Allah? Daripada kenapa aku gagal kepada kenapa aku berjaya ya? Okay. Yang kedua, contohnya, kenapa aku selalu susah melalui ujian ni? Kata apa? Wow, bagaimana Allah nak ajar aku dalam ujian ni? Siapa rasa best soalan macam ni? Siapa? Best tak Zata soalan? Kenapa aku gagal ya? Tukar kepada macam mana aku boleh berjaya dengan izin Allah? Best tak Zata? Best. Yes. Ataupun kenapa aku selalu susah ni? Apa Allah nak ajar aku ya? Nampak tak you? Benda macam tu lah Bunda akan rekod sebentar lagi kalau cukup 100 orang yang masuk ya.
Dan yang masuk dekat channel tenang ni lebih pada 500 orang, kita boleh buat juga. Okey. Yang kedua, bila you all, contohnya you all nak scan kan, alasan, sebut 5, 4, 3, 2, 1, boom, tak scan. Siapa yang tak nak scan tu, sebut 3, 2, because bila you all tak nak scan, ada alasan. Sebelum alasan masuk, you sabotage untuk loop amygdala, you cup, 3, 2, 1, boom, decision, tekan. Tengok, meningkat tak orang scan. Siapa yang tak nak tu, 3, 2, 1, bangun. 3, 2, 1, buat something. Jelas? Okey. Teknik ketiga, kita gunakan, ya Allah, kenapa aku ni suka belajar ilmu, ya Allah? Kenapa aku suka sedar diri, ya Allah? Kenapa aku suka sangka baik, ya Allah, padamu, ya Allah? Kenapa aku ni suka nak fokus pada akhirat, ya Allah? Kenapa aku ni nak fokus pada Allah, ya Allah? Kenapa aku ni tak nak fokus pada makhluk, ya Allah? Manusia ni alat untuk menuju, ya Allah. Kenapa aku ni tak suka mencari penghargaan manusia, ya Allah? Kenapa aku suka terima teguran, ya Allah? Kenapa aku tak terkesan dengan pujian atau cemohan, ya Allah? Sebut kenapa aku. Ya? Itu yang ketiga. Contohnya, kenapa aku semakin yakin diri, ya? Ini contoh-contoh yang Buddha akan buat sebentar lagi. Kenapa aku sedang menarik rezeki yang halal, ya? Setiap hari sebut. Yang keempat, banyak zikir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Takut je, hasbunallahu wa ni'mal wakil wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang kelima, jangan tunggu motivation. Bunda beritahu bunda, but no, you do one small thing. Baca a'udzubillah, nak marah anak, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, senyum. Change your physiology, change your focus, you change your emotion. Emotion menentukan tindakan. Okey, bunda buat sikit. Tarik tangan semua. Okey, siapa nak bunda buat sikit kat sini? Lepas tu you boleh nak masuk atau tidak, okey? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kenapa aku ni semakin lapang dada dan bersangka baik? Okay, nafas. Ya Allah, mengapa aku semakin yakin Engkau sentiasa membantu aku? Okay, nafas. Ya Allah, mengapa aku semakin tenang dan bahagia dalam menghadapi cabaran? Okay, nafas. Apa Zata? Sekejap je kan? Kenapa kalau buat sendiri tak jadi, bila Bunda buat jadi? Pernah tak tanya? Pernah Bunda, saya rasa state Bunda. State lah? Your state is very high. Bunda punya energy very high berbuat tu. So dia lain. InsyaAllah. Kan? That's why penting untuk kita determine our state kita tu. Itu yang Bunda belajar tadi. Okay? Suhana Tahid kata Zata, Bunda orang selalu tegur saya tak ada suara bila bercakap, tapi saya rasa suara saya okey je. Ni payah. Kita rasa okey, orang rasa tak okey. Yang mana betul sebenarnya? Dia rasa suara tak keluar. Pasal dia rasa dah cakap kuat. Ni semua kena record. Rasa lapang kan? Yohana nak cakap teruskan? Salam Yohana. Okay, saya nak share tentang record yang kat rumah mak mertua tu. Ya. Okay. Yang tu power sebab semua orang, semua pasangan lah, saya confirm dekat luar tu semua pasangan akan rasa something yang tak best bila raya kena pergi rumah mak mertua. Tapi lepas Bonda buat record tu, saya rasa best macam nak balik rumah sendiri, macam nak balik rumah suka saya. Tak sabar nak balik. Itu yang paling best tu, yang you all kat luar tu kena masuk air tenang, dapatkan record dengan Bonda, record yang Bonda akan buat dekat air tenang nanti, tak tahulah record apa kan. Itu atas rezeki korang masing-masing, tapi siapa yang jadi anak murid Bonda dapat record untuk balik raya, yang paling best Bonda. Amazing Syawal. Amazing Syawal. Dia jadi
jadi macam perasaan tu macam balik kampung sendiri, padahal balik kampung betul gitu. Masya Allah. Itu yang saya nak share benda. Nanti yang semalam saya rasa macam, pasal macam mana boleh tukar pemikiran kita tu sekejap je. Sedangkan bertahun-tahun kita rasa benda tu kan benda. Ya. Macam you tanya, macam mana bonda rawat mata orang rabun 1038 tahun, bonda rawat Allah izin dengan teknologi dan ilmu dan izin Allah, baring 7 minit siap 2 mata. Macam itulah bila Allah nak beri. Bila kita tahu keystone pain point tu, kan ada orang tu kapal dia rosak sampai habis beratus ribu. Jumpa satu engineer tu datang tengok, dia pun ambil skru, dia kemaskan skru satu. Terus kapal tu jalan. Berapa harga? 300,000. Kenapa mahal sangat? Engkau cuma buat ini je. Oh, kalau aku tak buat, engkau hilang jutaan ringgit. Kau bayar aku 300,000, kau selamat beratus juta ringgit. Mana satu nak? Dan kenapa? Sebab untuk aku dapat ilmu, untuk pusing skru tu dengan izin Allah, bertahun-tahun daripada kehidupanku, berpuluh tahun aku dapat kepakaran ini. Sebab itu, orang yang tinggi kepakarannya dengan izin Allah, dia kerja sikit, duit dapat banyak. Sebab nilai sangat tinggi. Jadi bonda ni sedang rekrut you untuk jadi orang bernilai di mata Allah, di mata manusia, di mata dunia. Tak nak ke? Masih nak duduk basement ke? Masih nak gastrik ke? Masih nak migraine ke? Masih nak darah tinggi ke? Masih nak sakit belakang ke? Masih nak lawan suami ke? Masih nak marah anak ke? Masih nak mengumpat kawan ke? Masih nak compete dengan peniaga ke? Buat bisnes peniaga compete macam haiwan. Bayangkan, ayam 2 ekor bersabung, manusia berkawan. Mana satu kita? Ayam bersabung ke manusia berkawan? Kan? So, itu yang perlu nak ajar you all. Juga hari ini sempena hari jadi ayahanda sebenarnya. Doakan ya, jadi orang beriman masuk syurga. So, sempena hari jadi ayahanda, bonda beri hadiah hari ini pada orang di channel Tenang Bonda. InsyaAllah, Ruki siapa tak masuk air tenang ni. Bonda nak bagi, sedangkan anak murid, bonda pun boleh dah bagi lebih-lebih. Kalau you all masuk memang confirm, memang korang akan dapat sesuatu. Kita punya negativity kita bila nak balik raya ni ada macam-macam kan. Takut orang tanya anak ada dapat anak ke belum. Takut orang tanya anak dapat berapa SPM. Takut orang tanya, takut bila balik rumah mertua kena buat banyak kerja, tak nanti sakit-sakit badan. Semua benda boleh buat tu. Nanti wonder magic. Dengki dengan ipar dua, kita masak kat dapur, dia duduk tengok TV, tengok drama. Kan, kawan dia datang, dia bersebah makan kuih, kemudian kita kena kemas. Dia buat dia pergi rumah kawan. Kawan dia datang, dia makan bersepah kat meja, dia tak kemas, dia pergi ikut kawan dia jamu kawan lain. Kita tak kena kemas. Pasal orang lain nak datang pula. Tapi lepas buat rekod yang benda buat tu, ya Allah, memang harmoni. Dia rasa macam ya Allah, bestnya raya tahun ni, bestnya. Hilang dah semua negativity tu, ya Allah. Rukilah siapa tak masuk. Jomlah korang scan QR code tu. Kalau tak nak, keluar balik. Nizah kata, dulu lagi lah dah nak raya, perasaan rasa gelisah, kurang selesa sebab macam-macam fikirkan. Dah buat record release, semua lapang, semua. Kan? Salam. Ya, siapa nak cakap tu? Yati Bonda. Ya, Yati, teruskan. Bonda, ya Allah, suami saya hari ni birthday sama dengan ayahanda. Masya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku Bonda. Sama. Perangai dia sama kan? Sama Bonda, sangatlah ya Allah, that's why lah saya ni role model Bonda ya. Sebab saya dapat macam ni Bonda. Ya, yes. Ya Allah, ya Tuhanku Bonda. Masya Allah. Happy birthday. Suami nama apa? Azrin Nizam Bonda. Azrin Nizam. Happy birthday Azrin Nizam. Bonda doakan jadi suami mitali, ayah mitali, hidup penuh kebaikan, bahagia dunia akhirat, beriman, husnul khotimah, rezeki melimpah ruah insya-Allah ya. Istiqamah dalam kebaikan. Jadi ahli tahajud, ahli yakin, ahli ikhlas, ahli syukur. Ayah yang penyayang, anak yang baik, menantu yang baik. Jadi contoh yang baik, qudwatun hasanah, rahmatan lil alamin. Insya-Allah Yati. Salam pada Azrin ya. Okey, lepas tu saya nak share sedikit Bonda. Ya, kuat sikit Yati. Okey, record
kesihatan dan energetik semasa raya. Ya. Okey, alhamdulillah ya bonda, saya ini adalah tahun keempat. Saya adalah main chef yang akan sediakan lauk raya untuk rumah saya dan rumah mertua. Wow. Jadi sebelum ni setiap kali raya, saya raya tu plan out. Maknanya bila malam raya sampai pagi raya saya dah penat. Jadi saya dah tak ada energy. Ya. Jadi bonda punya record tu sangat bertepatan dengan saya dapat. Ya. Dan saya dah dengar dari sekarang. Dan saya dah pastikan benda tu bonda. So it's gonna be raya terpelanting bonda. Ya, lompat. Nanti kita tengok, nanti makanan semua sedap, lambat basi, habis berkat. Tak terbuang, insyaAllah. Dulu masak frekuensi rendah, kita masak pakai paste. Sekarang masak frekuensi tinggi, kita masak dari zero benda, insya-Allah. Masya-Allah. Sedap, Allah izin, Allah berikan keberkatan. Terima kasih bonda, record tu sangat powerful. Because of bonda dah pasang kita dari sekarang. Lagi berapa lama lagi raya bonda? Kami dah ada perasaan. Maknanya 10 malam terakhir, you all sibuk beribadah dengan Allah. You tak payah nak worry yang nak raya tu. You tahu it's going to be good already. Okay, bonda dah reset. Thank you bonda. Thank you bonda. Amazing bonda, amazing. Thank you for your high energy bonda. Because our record tu sangat powerful because of bonda high energy, high frequency. Memang terus masuk dekat kami. Terima kasih bonda. Ucapkan selamat hari jadi kepada ayah anda bonda ya. Assalamualaikum bonda. Okay, bonda dah nak masuk ke channel tenang dah ni. Last minute you boleh masuk. So bonda dah beri teknik yang keempat tadi kan. Dah cakap tadi. Yang kelima, ingat. Semua minda negatif kita boleh reset dengan latihan yang konsisten. Sebab tu siapa yang dapat record ni, dapat recording, dapat ebook lagi ya, bagi yang dalam Amazing Syawal, you all akan berguna sampai ke akhir hayat. Bonda dah tak ada pun you boleh guna. Setiap raya you guna, setiap hari guna je. Itu pencen kubur bonda ya. Kemudian kita nak amalkan bonda buat 49 setiap hari untuk perubahan yang berkesan. Sebab kita banyak, kita malas belajar, kita banyak penyakit hati. Yang bonda nak beri ni dahsyat lah. Ada dua zatan, bonda buat dua, tak tahu satu. Yang penyakit hatinya, yang lengah malasnya, which one? Dia nak yang mana? Yang lengah malas ke penyakit hati? Okay, so siapa yang committed nak masuk channel tenang, cakap saya. Dan tulis di ruang komen apa one takeaway lesson you dapat hari ni. Okay? Last kali siapa yang nak masuk, bonda dah nak masuk ke dalam channel tenang kita. Ada yang bersedia? Ada tu benda Kak Zai. Okey, Kak Zai teruskan. Salam. Khawla, Maya Khawla ya. Okey, Maya nak sharing sikit sebelum join UKK. Emosi Maya 1/10. Ya. Dan Maya pernah cakap Maya seorang bujang dan Maya takut dengan diri sendiri, jadi tak boleh rasa layaklah ada pasangan. Lepas dah join bonda 8/10 dan bonda ajarkan Maya semula untuk sayang pada diri. Maya dah tengok self love. Lepas dah buat self love, kesihatan macam bonda cakap gastrik, alhamdulillah 2 tahun Maya tak boleh puasa bonda. Subhanallah, tahun ini Maya dapat puasa walaupun ada juga yang Maya kena usahakan sampai nak buka puasa dulu, tapi emosi Maya sangat tenang. Maya duit ada dari segi kewangan, duit ada ke tak ada ke, Maya sangat-sangat tenang. Dan rezeki hari-hari walaupun macam kita sekarang ni keadaan berniaga, tetap akan ada walaupun satu box. Lepas dah join bonda pagi-pagi 7 pagi ni, selepas dah solat subuh, lepas dah Maya zikir dan join, dan Maya dah join kelas riset cinta dengan riset minda kreatif. Bila dah jadi cabaran trigger tu, Maya dah jadi kreatif. Okey, apa yang Maya akan buat? Dan buat bila ada trigger tu, yang bonda suruh tarik nafas kan. Memang sangat power, dan Maya buat dekat kawan masa Maya keluar dengan kawan kemarin. Kawan Maya tu dia baru meninggal ibunya. Jadi Maya sebagai sahabat yang baik, Maya duduk dengan dia buka puasa dalam atas train. Dan Maya nak sharing masa buka tingkap kan, bila kita nak parking tu, tingkap tu tersekat tau bonda. Lepas tu tak boleh nak angkat balik. Lepas tu Maya kata tak apa, relax dulu. Dan Maya cakap dekat cermin macam kita cakap pujuk diri kita. Wah, cermin yang cantik kan, yang baik.
Macam lepas tu tiba-tiba ditekan naik terus bonda cermin tu. Maya pun bagi tahu ilmu ni dekat dia dan Maya sharing lah dengan dia kan. Sebab ilmu bonda ni macam memang betul-betul ilmu kehidupan yang kita nampak, oh dia ni benda nak buat apa cakap dengan dia kan. Sebab yang selalu kita nampak pagi-pagi motor rosak lah, kita lagi marah, lagi dia tak hidup. Tendang motor. Lagi ada masalah. Tendang motor kan. Baling pinggan, baling sana, baling pintu. Ya betul bonda, subhanallah. Memang nampak perubahan dalam family Maya sendiri pun, dan paling Maya terkesan sekali yang pasal pasangan tu lah. Pasangan pada diri Maya sendiri, Masya Allah, subhanallah. Jadi kepada yang dengar ni, yang single lagi ataupun yang dah berkahwin, joinlah bonda, amalkan ilmu ni bukan untuk bonda, untuk diri kita. Bonda sekadar nak dapat pencen kubur, itu sahaja. Dan Maya memang akan teruskan, dan sampailah Maya meninggal esok ni, Maya dah bersyukur sangat sebab selama ni Maya dah tahu luka rawat jiwa tu bukan orang lain. Bukan orang, diri sendiri. Dan Maya ucap terima kasih, I love you bonda. Semoga ayahanda diberi rahmatnya dari Allah SWT, menjadi suami yang baik untuk bonda dan bonda sendiri. Terima kasih sangat. I love you bonda. Thank you. Thank you. Ada orang lagi Abang kita nak dengar siapa yang belum pernah share. Mama Surah ini ke nak share ke? Ataupun Zai. Kita suka orang share, beritahu vulnerability kita. Orang suka dengar kita punya vulnerability. Ya Zai? Teruskan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bonda, Bangga dan semua sahabat. Okay, apa yang Zai dapat okay. Daripada ilmu bonda ni, first thing saya rasa Zai baru kenal betul-betul dengan suami. Maksudnya bonda kata kita sama terhubung, baru rasa, sangat-sangat rasa. So sebab macam sekarang ni pun macam sebenarnya suami pun dia bos kat rumah dan bos kat tempat kerja juga bonda. So kita dulu ilmu apa yang Zai amalkan? Kelas apa yang hadiri? Yang menyebabkan berubah tu? Yang baru-baru ni, kelas yang baru. Yang kalau yang terdekat. Sekarang ni Zai masuk apa? Okay, kalau yang sebenarnya ilmu bonda banyak yang paling yang terkesan tu IWA tu lah, awareness, interrupt, upgrade dengan expand. Dalam kelas mana tu? Yang tu yang masa itulah yang apa webinar. Webinar mana tu? Yang bulan Ramadan. Yang bonda akan sambung pada hari Sabtu depan ni. Ya. Okay. So webinar itu bonda beri 12 langkah untuk kita, prinsip hidup platinum kita, ya. Dan bonda akan share ilmu 5R, ya. Dalam record ni bonda akan ajar ilmu 5R di mana kita akan kita buat first one. Siapa ingat 5R Bangah? Ya. Semua 5 langkah ni kita akan regulasikan dengan dulu macam Puan Zai kata, macam mana beliau kahwin bertahun-tahun baru kenal suami dan baru sedar diri. Sebab dalam webinar Ramadan, kita ajar orang untuk sedar diri, tengok pattern kita interrupt dengan record. Ya. Lepas tu kita upgrade dengan record. Lepas tu kita buat action. So, boleh nak beritahu, cuma orang tulis formula ini, potensi, tolak halangan bersamaan dengan kejayaan. Okay, potensi kita semua besar. Semua orang ada beri benda yang sama. Masa baby lahir semuanya ada peluang untuk kaya. Tolak halangan. Apakah halangan itu? Perasaan malas, perasaan sombong, perasaan belagak, perasaan dengki, perasaan dendam, perasaan lengah, perasaan overthinking, perasaan nak tunjuk bagus, perasaan nak menunjukkan diri, perasaan marah, perasaan tamak, perasaan rakus, perasaan takut. Banyak halangan. Therefore, kalau potensi kita 100,000, tapi kita punya halangan 100,000, kejayaan tak ada. Tetapi kalau kita ada 100,000, kita buang halangan semua, daripada 100,000, kita tinggal cuma 10,000. Kita ada 990,000 untuk kita berjaya. Dan halangan itu bonda buang dengan recode. Mariam, okey, teruskan Mariam. Saya nak bagi tahu yang saya dengar report yang untuk tenang dan reda dan bersyukur dengan reporting viewer di bonda. Kalau ikutkan saya kerja tak dapat cuti raya bonda.
dah mohon cuti, tak teruskan. Dan saya dah buat voice note. Saya dah reda dah, tak apalah, tak dapat cuti raya pun. Tapi semalam masuk pergi petang, saya dah order biskut raya untuk bawa balik kampung. Okay. Tak dapat cuti, tak apalah. Saya bawa biskut tu, saya bagi dekat anak buah dalam 10 bekas lah biskut kat Jenas. Lepas tu, partner saya cakap, Yang, kalau nak cuti lah. Aku tak jadi cuti lah. Masya Allah, bonda. La ilaha illallah. Subhanallah, bonda. Saya terus mohon dan dia lulus terus. Saya dapat cuti raya, bonda. Masya Allah, bonda. Magic kan? Masya Allah. Ya, betul, bonda. Memang magic. Sangka baik kepada Allah. Saya dah reda dah. Saya dah tenang. Nampak tak bila reda? You frekuensi tinggi. Sebab tu dapat. Subhanallah, bonda. Terima kasih. Bonda ilmu sangka baik. Ilmu sedar diri, Masya Allah, bonda. Subhanallah. Terima kasih banyak-banyak, bonda. Masya Allah. Sukanya boleh dengar. Thank you so much. Okay. Thank you. Aida teruskan. Thank you. Aida teruskan. Okay. First and foremost, ya Allah, happy birthday untuk Ayanda dan juga suami Yati. Happy je, ya Allah, tak sangka patutlah. Okay, bonda, satu nak check. Bonda, the record is super. Kalau you nak guna, bukan setakat apa yang bonda bagi. Kalau you apply, bonda sebenarnya kami dalam camp sekarang. Talent DNA Mastery. Bonda belajar dalam bulan Ramadan, ya Allah, bonda tahulah kan macam mana susahnya nak memahami. Alhamdulillah, subhanallah. There's a break, coach ada bagi break time. Balik dekat bilik saya terus record, ya Allah. Mudahnya menerima ilmu-mu, ya Allah. Walaupun ni mengantuk ni, bonda. Then you go back dalam keadaan fresh tu. Masya Allah, boleh bangun dan kongsi dengan master coach. Okay, saya nak buat ni. Bonda, it was so powerful. I was tak tahulah kalau guna logik akal. Kau dah belajar daripada pagi tadi, kau tak dapat masuk. Because halangan kau adalah dalam keadaan tak boleh makan, tak boleh minum, mengantuk. But the record is actually retune you, refine iman you. Masya Allah. Now saya tahu record boleh guna pakai bukan untuk nak balik raya ke apa saja. Guna untuk macam-macam, bonda. Subhanallah. Terima kasih banyak-banyak, bonda. Bonda mohon restu kami dalam kelas untuk pesuh kita punya berkenaan dengan talent DNA, bonda. Doakan kami. KP ada sama ya? Ya, betul. Bonda boleh tanya KP macam mana susahnya. Susahnya saya nak memahami sebab ya Allah, mengantuk ni. Okay, bonda akan bagi voice note record pelajaran. Bonda rasa dah ada, Zata. Tolong bagi pada Kak Aida. Bagi terus pada Kak Aida. KP dapat. Sikit pun ada sekali dalam sikit. Bonda doakan dia dapat istiqamah kebaikan. Minta maaf kalau terkasar bahasa yang tak baik daripada kelemahan bonda, yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala.